Semalam Roman Reigns kena tibai lunyai macam tu Zawa. Kita dapat tengok JD McDonald pukul punggung si Big Cass tu. Oi, adakah itu hint yang Big Cass akan join the Judgment Day? Oh my god. Dan aku tak terkejut sekiranya Oba Femi akan menjadi new guys yang akan mengelola oleh Paul Heyman ini. Kira macam Brock Lesnar baru lah kan. So what up, welcome to So what up, welcome to Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku dah keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk, link aku ada sediakan dekat bawah. Tekan saja and join, free of charges. So, yang mana nak beli barangan-barangan WWE macam yang mana aku pakai ni, topi Bloodline, belakang ni ada Roman Reigns punya terbang kan, korang boleh dapatkan di kedai Gusti. Link Facebook dan juga Shopee aku ada letak dekat bawah. Ada kalau barang yang kau cari tak jumpa, kau just PM dia saja. Nak dapatkan nombornya, korang DM aku dekat TikTok. So kalau korang nak beli tali pinggang tu, mic ni, lampu WWE tu, aku dah sediakan link dekat bawah ni. Korang just tekan saja and boleh beli dekat situ. Alright, jom. Tanpa kita melengahkan masa lagi, hari ni aku pakai baju Roman Reigns. Walaupun semalam Roman Reigns kena tibai lunyai macam tu Zawa. Jarang-jarang tengok si Roman Reigns dipergunakan sedemikian begitu ya. Kesian dia. Dia lah keluar seminggu sekali. Tak apa, seminggu sekali pula. Ada masa-masanya nak keluar. Lalas keluar kena bantai pula. Kesian. Jomlah kita sembang sedikit apa yang menarik dekat Raw semalam. So Raw dibuka dengan hadirnya Stephanie McMahon, former Women World Champion, naik ke ring memanggil si Liv Morgan untuk mencabar Liv Morgan World Heavyweight Champion dia kembali, kira nak rematch balik lah kan. And then Liv Morgan pun keluar bersama Raquel dan juga Roxanne Perez. Hampir nak kena bantai Stephanie McMahon, tetapi Becky Lynch datang membantu. Dan macam what the pet dah. Tapi itulah, nak datang membantu pun Becky Lynch kena keroyok jugalah, sampai kena baling dekat tepi bakal tepi tu. Peng Chan lah member. Kemudiannya Liv Morgan dan juga konco-konconya naik atas membantai Stephanie McMahon. Dah kena pop rock sekali daripada Roxanne Perez. Dan disebabkan itu, minggu depan Stephanie McMahon akan berlawan dengan Roxanne Perez di Raw minggu depan lah, which is yang di mana dah 4 bulan ke 5 bulan Roxanne Perez tidak bergusti. Bukan Roxanne Perez, Stephanie McMahon tak bergusti. So inilah dia waktunya untuk Stephanie McMahon datang membantai si Roxanne Perez. Tak sabar nak tengok dia buat Devil Kiss tu. Lepas tu kita ada di iklan untuk Raw, kita dapat tengok yang JD McDonald dan juga Dominic Mysterio keluar. Dia macam Dominic buat luahan lah sebab kenapa dia tak masuk dalam tournament luchador tu kan. And then kemudiannya si Javon Evans datang potong, and then naik atas sebab dia nak menyeru Big Cass kan. Tapi disebabkan itu, JD McDonald rasa macam kurang hajar gila kau, interact segmen orang. Dan terus match antara JD McDonald dan juga Javon Evans. So match okay, best. Aku memang suka Javon dan juga JD McDonald punya chemistry ini. Dan tapi end up match ini dimenangi oleh Javon Evans. Selepas Javon Evans buat beautiful OG kata. Time tu JD McDonald dia dah buat dia punya, nak buat dia punya moonsault tu lah. Dia jatuh berdiri, terus cantik kena OG kata, pam. Settle. Lepas itu, habis sahaja match itu, tiba-tiba datanglah apa yang Javon serukan itu. Akhirnya muncul si Big Cass datang, terus bantai Javon Evans. Mula-mula kata tak ada personal, tapi sekarang ni dah macam personal. Javon Evans pun main peranan jugalah kan. Big Cass tu sekadar datang nak membantai semua wrestler, tiba-tiba yang Javon Evans pula macam tertarik pula dengan Big Cass ni tu lah. Aku rasa elok di set up match. Tapi kalau Big Cass kalah dengan Javon Evans, nampak macam something wrong somewhere kan. Macam tak kena je. Tapi itulah,
Sepatutnya Big Cass tu nak feud pun kasihlah yang badan lebih kurang sama dia kan. Kita ada macam Rusev kan, gunakanlah Eden Page. Okay juga tu ni Javon Evans yang sekering-kering alam tu. Tapi okey lah, tak apalah. Javon Evans future juga tu kan, sebab diorang 3 orang ni, Javon, Trick William, Oba, tiga-tiga tu future sebenarnya. Tapi orang lebih nampak Oba dan juga Trick William kan. So nak buat macam mana? Dan kita dapat tengok pergelutan itu. Big Cass dah turun, Javon Evans dah kasih api-api, kena bantai lagi si Javon. Nampak yang si Dominic dan juga JD McDonagh nak membantu Big Cass tu. Sampai kita dapat tengok JD McDonagh pukul punggung si Big Cass tu. Oi, adakah itu hint yang Big Cass akan join the Judgment Day? Oh my god. Sama-sama kita nantikan. Tapi tak kot kan. Lepas tu kita ada segmen backstage antara Jimmy Uso dan juga J. Sangat-sangat seronok dia ya. Walaupun minggu lepas menang secara kotor, dia agak seronok, yang di mana dia akan memberikan Solo Sikoa ini kepada Tribal Chief Roman Reigns. Happy lah. Dia umpama macam kita dapat bounty lah, macam Luffy kan, dapat bounty nak bagi dekat boss ni kan. Orang tu pula memang kita aim lama, nak join bloodline pula kan. Fun fact, memang diorang bertiga tu memang adik-beradik. Lagi ini macam lah. Tapi tengok muka Solo Sikoa tu dia macam The Rock zaman-zaman dulu punya kan, pakai spek tanpa bingkai tu sebiji. Tapi Solo Sikoa ni nampak bagak sikit lah kan. Lepas tu adalah dia berjumpa dengan Jacob Fatu. Jacob Fatu pun macam perli-perli sikit kan. Elok lah tu kan. Dalam nak buat tubuhkan organisasi, ada pula yang here and there di sana. Tapi ada benda yang lagi besar, kita akan sembang dekat main event nanti. Lepas itu kita ada one contender untuk World Heavyweight Champion yang akan berlawan. Siapa menang akan berlawan dengan Roman Reigns di Mexico City. Kita tahu yang satu perlawanan telah dilangsungkan dekat Triple R punya promotion, which is La Parka versus Psycho Clown. So aku nak Psycho Clown menang lah, sebab aku suka dia punya signature tu kan. Marah-marah dia berkoyak ke topeng tu, scary. Tapi kalah lah si Psycho Clown itu disebabkan ada kekacauan daripada siapa aku tak kenal tu. Sebab aku tak layan sangat Triple R kan. And then La Parka lah menang. Dan minggu depan La Parka akan jumpa Penta. So hari ini semalam Rey Fenix membuka tirai untuk first round berlawan dengan El Fiscal. Dah macam Power Rangers hitam dah. Tapi itulah, match ini memang best. Kita tahu kalau luchador ni memang tip-top dia orang punya match. And then Rey Fenix lah memenangi match tersebut selepas dia buat Mexican Muscle Buster dekat si Fascal ini. And then pin 1, 2, 3 menang lah. So dia dah advance ke next stage. Dan kita kena tunggu hari yang sama juga kita akan dapat tengok Dragon Lee versus El Hiyo Mr. Wagner. Tu nanti kita sembang sekejap lagi. Lepas itu, minggu depan Raw akan start pukul 6 pagi. Disebabkan aku tak pasti, tak silap aku dia buat dekat US juga, tapi dia extra akan ke depan 6, pukul 6 kan. So mungkin akan habis awal lah. Dan hari tu pun kita cuti tak silap sebab Maulud Nabi, Maulud Rasul kan. So aku cuti, tapi aku rasa tak buat live kot 6 pagi kan. Tengok macam mana lah. Kalau aku free, aku akan buat live lah. So korang nak tengok watch along aku, pergi kat aku punya Hak Usul punya TikTok shop lah dekat TikTok. So minggu depan Raw akan start pukul 6 pagi. Tapi minggu depan je lah, minggu satu lagi dia akan normal macam biasa pukul 8 pagi. Alright, lepas tu kita ada match antara Sol Ruka versus Lyra Valkyria. Aku suka gila dua-dua orang punya combination chemistry. Kita tahu IQ ring untuk Lyra Valkyria ni memang on top. Aku suka gila dia masa pegang Intercontinental sampai dia kalah dengan Becky Lynch. Match dia dengan Becky Lynch semua best, kecuali masa SummerSlam tahun lepas. Aku tak tahu apa masalah kan. Kalau korang tengok kat Unreal pun, diorang agak kecewa dengan match tersebut. Tapi match ni best. Aku suka gila. End up dengan broken karakter Lyra Valkyria itu.
nampak dia struggle untuk menang lah. Tapi apakan daya, dia kalah selepas kena DDT tu, terpacak member kat atas tu, and then pusing terus kena Soul Snatcher daripada Sol Ruka, and then Sol Ruka menang. So aku ingatkan ini match first contender, tetapi tidak. Tapi peluang cerah lah untuk Sol Ruka berhadapan dengan the Woman Intercontinental Raquel Rodriguez. Tapi aku tak tahu diorang set up bila. Tapi tu bukan, match tadi bukanlah first contender, dia just match biasa saja antara pergelutan Sol Ruka dan juga Lyra. Tapi aku rasa lagi cantik kalau diorang nak teruskan orang kata storyline tu kan. Alright, seterusnya kita ada last round lah, kira untuk pembuka first round tu, kira match yang terakhir lah untuk first contender World Heavyweight Champion nanti ni, Dragon Lee versus Mr. Wagner. So match ni pun best dan dimenangi oleh Dragon Lee. Cuma aku nak komplain sedikit lah. Kita tahu luchador ini banyak kat Triple R. At least kasihlah mereka ke second round ke, ataupun mereka itulah yang akan berlawan dengan Roman Reigns. Ini kita boleh nampak yang semua advance, semua daripada Raw dan juga SmackDown, kecuali La Parka. Sebab kita tahu La Parka lawan dengan siapa tu, Psycho Clown kan. Memang dua-dua daripada Triple R. Kalau aku rasalah La Parka tu jumpa dengan Dominic ke, ataupun siapa lagi luchador yang ada dekat WWE, dekat Raw dengan SmackDown, aku rasa tu je kot. Frazium bukan luchador kan. Kalau lawan mungkin Dominic pun, aku rasa Dominic akan menang advance. So yang akan pergi ke semi-final semua akan semua yang Raw dan juga SmackDown saja, bukan daripada Triple R. So sekarang ini yang wakil Triple R hanyalah La Parka saja. Lepas tu jumpa pula Penta. Memang silap lah. So aku rasakan lah final confirm Rey Fenix jumpa dengan Penta. So minggu depan kita akan dapat double match untuk semi-final, La Parka versus Penta dan juga Dragon Lee versus Rey Fenix. So aku tak sabar nak tengok sebenarnya. Alright, lepas tu kita ada segmen yang agak panas antara Oba Femi dan juga Bron Breakker. Tapi segmen ini dibuka dengan Bron Breakker dulu. Dia panggil Oba Femi, seru Oba Femi, tetapi yang keluarnya Paul Heyman sahaja. So agak terkejut juga penonton. Dan aku tak terkejut sekiranya Oba Femi akan menjadi new guys yang akan mengelola oleh Paul Heyman ini. Kira macam Brock Lesnar baru lah kan. Nampak hint-hint tu. Dan kemudiannya diorang bertengkar mulut siapa yang future WWE. Keluarlah Oba Femi pun naik atas, dan dia macam tee up diri dia. Dia kata, kita dah tahu kan, dah nampak dah sekarang ni siapa future WWE. Penonton pula fit kau-kau dekat Oba. Menyirap lah. Lepas tu Bron Breakker kata, okay, lain lah, kita tunjuk dekat WWE Universe ni siapa yang akan jadi future sekarang di Buffalo sekarang ni kan. So Oba pun nak on, tapi dihalang oleh Paul Heyman. Dia kata, korang dua ni dua-dua future, dua-dua power strong, takkan nak buat dekat sini. Kita memerlukan tempat yang lebih selayaknya untuk korang berlawan. So di mana? Di Sunday Night Main Event Atlanta, Georgia. So which is hometown untuk Bron Breakker. Wah, berkicap lah Oba Femi nanti. Tapi nak buat macam mana kan? So sebenarnya dua match ini adalah match besar tau. Patutnya diorang set up dekat PLE besar lah. Paling command kau nak pergi pun Survivor Series. Tapi tu lah, Survivor Series bulan 11 kan. Panjang lagi nak storyline diorang tu. So ini punya blockbuster punya match ni, aduh, kenapa diorang buat dekat Sunday Night Main Event? Lepas tu kat Sunday Night Main Event tu pula dah confirm match Randy dengan Cody kan. Oh, takut overshadow nanti. Tapi bagus juga ada dua match yang telah dua match besar di Sunday Night Main Event. So, aku rasa tiket kau akan sold out lah. So siapa lagi 2-3 match yang akan selit dalam Sunday Night Main Event tu, wah, big opportunity untuk diorang lah. Bagus. So diorang pun set up, dan minggu depan diorang ada sign contract, Mat. Wow, selalunya sign contract ni untuk World Champion punya title saja. Tapi ni tak ada angin, tak ada ribut, tak ada title apa, takkan nak sign kontrak sebab tag team title kan, macam tak kena pula. So diorang dapat padam pula aku punya lampu. So minggu depan diorang akan ada sign kontrak, dan confirm match diorang akan berlangsung di Atlanta, Georgia, Sunday Night Main Event. Tapi itulah,
hari Isnin pula. Aduh, sayangnya walaupun Sunday hari kita punya masa hari Isnin. Itu yang tak best tu sebenarnya. Dah lah match best. Tak apalah. So lepas tu kita ada match antara Rey Mysterio versus Chad Gable untuk Intercontinental Champion. What a match. Aku suka Rey Mysterio bila pakai seluar panjang tu saja, tak pakai baju tight tu kan. Nampak muda sedikit lah kan. Tapi match ini kita tengok ankle lock demi ankle lock diberi oleh Chad Gable. Tapi Rey Mysterio tidak tap out lah. End up match ini Chad Gable menang lah. Itu pun disebabkan roll out, pin terus settle menang. Tapi okey lah, protect untuk Rey Mysterio. Tak kalah dengan tap out, tak kalah dengan pin yang macam bodoh-bodoh tapi dia kena pin roll out tu kira okey sikit lah daripada kena pin biasa ataupun kena tap out. So Gable retain. So bagi aku okey lah. Walaupun nampak penonton-penonton di Buffalo itu nak Rey Mysterio menang, tapi takkanlah nak nak screw Chad Gable tu sekejap. Pegang dia bukan Sami Zayn, nak pegang kejap kan. So main event ni yang seronok sikit kita nak bicarakan ini, yang di mana mula segmen itu Roman dan juga Jacob datang. And then lepas tu Jimmy datang bersama Solo Sikoa. Dan kita dapat tengok Roman Reigns maki hamon si Solo Sikoa, kutuk-kutuk pemakaian dia, dan juga dia telah memijak cermin mata si Solo Sikoa itu. Kemudiannya kita dapat tengok yang Jacob Fatu macam tak tahan marah, dia terus bagi super kick. Lepas itu Tongan dead grip, and then dihentikan oleh si Roman Reigns. Kemudiannya kita dapat tengok yang dua adik-beradik itu, Jay dan juga Jimmy, dikalungkan ulu falah hitam, yang bermaksud kira dia leader macam mana. Kalau aku tak ada, Jay dan Jimmy akan jadi leader. Ataupun siapa yang khianat aku, siapa yang tak suka Jay dan juga Jimmy, maksudnya korang tak suka aku juga. Kira orang kuat juga kira right hand dan juga left man hand lah untuk si Roman Reigns ini. Selepas saja dia kalungkan ulu falah hitam tu, kita dapat tengok yang Jacob Fatu pandang macam tak puas hati ni. Mesti ada something wrong somewhere ni kan. Kemudiannya datanglah LA Knight cuba membantu Solo Sikoa. Lepas tu pusing belakang. Mula dia kena bantai dengan Jacob, tapi dihentikan oleh Roman. Lagi menyirak lah Jacob kan. Pusing belakang, kena Superman punch si LA Knight. Lepas tu Jay dan juga Jimmy pegang LA Knight. Si Roman Reigns suruh Solo Sikoa buat someone spike dekat LA Knight, dan Solo Sikoa pun kata sorry LA Knight, sorry. Dia kasih someone spike dekat Roman Reigns. Pisang lah Roman Reigns. Menggeletis Roman Reigns, baru dia tahu langit tinggi rendah. Seronok aku tengok si Solo Sikoa ni buat someone spike dekat Roman Reigns. Dan kemudiannya dia terus bantai Jimmy, Jacob duduk tepi tu je. Jacob duduk tepi je. Lepas tu Roman dah lah kena summon spike, kena pula BFT daripada LA Knight. Lepas settle, kita tengok yang LA Knight dengan Solo Sikoa ni ada bagi fist bump, and then dia pandang Jacob macam gerak kau. Jacob tak buat apa pun, duduk tepi tu je. Pandai-pandai lah kau, 3 orang tu terguduk gadai dekat situ. Dan end up Raw ditutup dengan kemenangan di antara LA Knight dan juga Solo Sikoa. Aku rasa mungkin nanti diorang nak set up match antara The Usos versus LA Knight dan juga Solo Sikoa. Aku looking forward. Mungkin diorang nak buat kat Sunday Night Main Event pun tak ada masalah, okey sahaja. Alright, itulah sahaja yang berlaku di Raw. Apa pandangan korang? Shock tak shock Raw minggu ini? Korang boleh drop komen korang dekat bawah. Alright, itu saja kita punya segmen review Raw kita. Kita jumpa hari Jumaat nanti, insyaAllah pintu belakang WWE. So ada beberapa berita yang best yang kita nak kongsikan. So stay tune. Kita jumpa lagi 4 huruf 1 perkataan. Yup. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.